Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar anda semua? Terima kasih kepada semua penonton dan juga pendengar podcast KPT. Jadi seperti biasa dalam siri yang seterusnya kita nak bawakan banyak lagi perkembangan-perkembangan, begitu juga dengan perkongsian-perkongsian yang memperlihatkan lanskap dan ekosistem pendidikan tinggi negara kita. Jadi kita seperti biasa ada 4 segmen. Segmen pertama kita bawakan mengenai liputan berita berkaitan dengan KPT dan juga kejayaan IPT dan sebagainya. Liputan kedua adalah mengenai lanskap serta ekosistem pendidikan tinggi. Dan segmen ketiga kita nak membawakan mengenai perkongsian akademia. Dan segmen keempat adalah kisah-kisah kejayaan, sama ada kejayaan daripada IPT, pelajar, alumni mahupun kepada KPT itu sendiri. Jadi untuk ke segmen pertama ini, apa kata kita lihat dulu dan kita saksikan dulu. Ini berita-berita yang penting, berita-berita yang menjadi tumpuan bagi memperlihatkan ataupun meningkatkan lagi keterlihatan Kementerian Pendidikan Tinggi. Kita saksikan. KPT sekali lagi mengekalkan momentum kecemerlangan dalam pengurusan aduan awam tahun 2025 dengan meraih penarafan tertinggi Platinum oleh Biro Pengaduan Awam JPM. Penarafan Platinum yang diperolehi merupakan pengiktirafan tertinggi hasil daripada prestasi cemerlang kementerian dalam pengurusan aduan awam secara holistik. Pensyarah USIM Dr. Hanis Hidayu Kasim 39 berjaya meraih ijazah Dr. Falsafah PhD dari University of Cambridge, United Kingdom tanpa sebarang pembetulan. Pencapaian luar biasa yang jarang sekali berlaku di universiti berprestij dunia itu menjadi bukti ketelitian dan kualiti penyelidikan anak tempatan diperakui di peringkat antarabangsa. UTM memperkenalkan inisiatif menu Siswa Rahmah sempena perasmian Minggu Mesra Siswa 2025-2026. Pelancaran inisiatif menu Siswa Rahmah yang menawarkan hidangan seimbang pada harga berpatutan terbuka untuk para penuntut kategori B40 serta mereka yang memerlukan sokongan kebajikan akan mula ditawarkan di kafe-kafe terpilih bermula 6 Oktober ini. Inisiatif tersebut sebagai usaha konkret membantu mahasiswa menangani cabaran kos sara hidup. Anugerah Tokoh Siswa Negara 2025 yang mengiktiraf sumbangan mahasiswa IPT merupakan landasan penting dalam membentuk barisan pemimpin masa depan negara. Menteri Pendidikan Tinggi berkata pengiktirafan itu bukan sahaja mencungkil dan merangsang bakat kepimpinan pelajar, malah turut menyediakan ruang untuk mereka mengasah potensi diri dalam pelbagai bidang terutamanya dalam kapasiti kepimpinan. Pada majlis itu, Eng Zenfan Shankar dari Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI merangkul anugerah Tokoh Siswa Negara. Penubuhan Majlis Pendidikan Negara MPN bakal memberikan sinar baru kepada sektor pendidikan kerana ia membabitkan kerjasama merentasi pelbagai kementerian, bukan sahaja KPT dan KPM semata-mata. Menteri Pendidikan Tinggi berkata melalui kerjasama itu ia membolehkan setiap kementerian membuat perancangan berkaitan dengan program yang ada kaitan dengan pendidikan termasuk bidang kecerdasan buatan AI. MPN bakal menjadi platform strategik tertinggi negara dalam menyelaras dasar dan pelaksanaan pendidikan dari peringkat prasekolah sehingga peringkat tertinggi. Baik, kembali bersama saya Hafizi Rosli dalam podcast KPT dan kali ini kita nak beralih kepada segmen kedua kita iaitu untuk kita memperkenalkan mengenai ekosistem pendidikan tinggi kita, begitu juga dengan apa insentif dan juga inisiatif daripada kementerian terutamanya untuk kita berikan kepada rakyat secara keseluruhannya. Jadi sebenarnya pada ketika ini saya nak bercakap lah ataupun bersama dengan tetamu saya ni kita nak berbincangkan lah mengenai satu program yang saya tengok adalah program yang amat baik sekali, terutamanya untuk kita menggalakkan orang ramai menyambung pengajian mereka di peringkat yang lebih tinggi. Jadi satu program yang dikelolakan oleh MQA sendiri iaitu Agensi Kelayakan Malaysia, iaitu dinamakan program sebagai APEL. APEL ini adalah pengiktirafan pembelajaran berasaskan pengalaman terdahulu yang dikenali sebagai APEL. Jadi nak bercakap lebih lanjut lah mengenai APEL ni dan kalau anda nak tahu juga mengenai bagaimana kita nak melanjutkan pengajian ini berdasarkan pengalaman kerja kita dan sebagainya. Jadi bersama dengan saya adalah yang berbahagia Datuk Prof. Dr. Muhammad Syahtar Sabran, Ketua Pegawai Eksekutif
MQA bersama dengan kita untuk bercakap ataupun untuk berbincang mengenai program APEL ini sendiri. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam, terima kasih Hafiz kerana jemput kami daripada MQA. Okey, baik Datuk. Kita nak fahamkan ataupun kita nak bagi kefahaman kepada masyarakat ni mengenai program APEL itu sendiri Datuk. Bagaimana sebenarnya APEL ni, dia ni boleh membantu orang ramai ni yang mungkin ada pengalaman kerja yang banyak 20 tahun, 25 tahun dan mereka nak sambungkan pengajian. Bagaimana mereka boleh untuk mengikuti program APEL ini Datuk? Okey, pertama terima kasih mewakili seluruh warga MQA, kami nak ucapkan terima kasih kepada podcast KPT kerana beri peluang kepada kami untuk berkongsi satu pendedahan atau satu platform baru kepada masyarakat Malaysia untuk melanjutkan pengajian ke peringkat tinggi, sama ada peringkat sijil sehinggalah kepada peringkat doktorat. Dan seperti mana yang telah disebutkan oleh Saudara Hafiz tadi, kita ada memperkenalkan program ataupun laluan yang kita panggil sebagai APEL, dari dalam bahasa Inggerisnya sebagai Accreditation of Prior Expression Learning, iaitu kita menggunakan pengalaman kerja yang terdahulu, bagaimana mereka boleh menggunakan pengalaman kerja itu untuk melanjutkan pengajian mereka, sama ada di peringkat sijil sehinggalah kepada peringkat kedoktoran. Dan pada ketika kita bercakap pada hari ini, pihak MQA telah pun memperkenalkan beberapa jenis APEL, bermula dengan APEL A untuk tujuan kemasukan, APEL C untuk tujuan kredit transfer, kita juga ada APEL M micro credential, dan juga kita ada APEL Q yang disebutkan tadi, dan kita akan melancarkan APEL yang terkini iaitu APEL S pada hujung tahun ini. Tapi untuk tujuan kita pada hari ini, saya akan memfokuskan kepada APEL Q, di mana APEL Q ini kita akan menganugerahkan sijil kelayakan akademik berdasarkan jumlah ataupun jangka waktu masa yang telah dilalui oleh mereka. Misalnya kalau mereka sudah pun mempunyai pengalaman kerja sekitar 5 tahun, mereka layak untuk memperoleh sijil. Kalau 10 tahun diploma, kalau 15 tahun degree, kalau 20 tahun masters, dan kalau 25 tahun doktorat. Dan kita kena faham juga, bukanlah semestinya bila saya sudah bekerja 5 tahun maka sila berikan saya sijil ataupun 10 tahun diploma dan sebagainya. Setiap calon perlu melepasi 4 saringan utama. Okey, ini yang sebenarnya kita nak dengar ni. Perlu diyakinkan kepada pihak penilai. So saya bagi suatu contoh lah, berdasarkan kepada kajian MQA, sekitar lebih kurang 60 hingga 70% masyarakat Malaysia yang sudah pun memasuki alam pekerjaan layak untuk mendapatkan sijil-sijil kelayakan akademik melalui APEL Q ini. So misalnya kalau kita lihatlah kepada mereka yang dah bekerja tadi 5 tahun, mereka boleh dapat sijil, dan kalau dah 25 tahun, majoriti daripada kita boleh mendapatkan doktorat. Yang cantiknya, sijil APEL ini tidak membezakan antara mereka yang mendapatkan ijazah master melalui kaedah konvensional. Maksudnya kelayakan itu sama taraf, kualitinya dijamin, dan mereka boleh menggunakan kelayakan ini untuk tujuan permohonan kerja dan sebagainya. Mungkin pada hari ini Saudara Hafiz, saya nak mendalamkan untuk kepada mereka yang memiliki pekerjaan lebih daripada 25 tahun. So maksudnya mereka layak untuk dianugerahkan doktorat DBA. Tapi seperti mana yang saya sebut tadi, mereka perlu lulus 4 saringan. Yang pertama kita panggil saringan portfolio, di mana calon-calon perlu memberikan keyakinan bukti bahawa mereka telah pun mempunyai pekerjaan, melakukan tugas tersebut selama 25 tahun dengan bukti-bukti lah, sama ada surat pelantikan, sama ada tugas dan sebagainya dalam bidang yang tertentu. Nanti saya akan bagi contoh-contoh mungkin di fasa yang kedua. Kemudian selepasnya mereka lulus di portfolio, mereka akan menduduki kita panggil challenge test. Challenge test ini secara umumnya untuk memastikan kemampuan pemikiran mereka tu sama level lah. Kalau degree, kalau master dan PhD pun doktorat sama doktorat lah. So kita tidak mahu kita nak bagikan sijil kelayakan doktorat tapi pemikirannya berada di status degree umpamanya. So kalau lepas challenge test, kita akan buat field validation, dan yang akhirnya kalau doktorat mereka kena buat thesis ataupun dissertation. So kalau semuanya lengkap, maka insya-Allah mereka akan dianugerahkan.
Baik Datuk, kalau orang di luar sana mungkin mereka ni beranggapan kalau apel Q ni dia ibarat seperti Datuk katakan tadi, satu penganugerahan yang kita nak berikan. Tapi mungkin ada dia punya nilah kelayakan ataupun qualification yang diperlukan lagi, ataupun requirement yang diperlukan lagi untuk dia mendapatkan itu. Cumanya antara kekeliruan lah mungkin daripada masyarakat sendiri, dia menganggapkan kalau apel Q ni saya dah ada 15 tahun working experience contohnya, terus boleh dapat degree. Maknanya mereka tak perlu buat apa-apa. Adakah itu betul ataupun tidak sebenarnya? Okey, satu perkara yang saya rasa menarik untuk kita bincangkan. Ramai orang tanya juga, saya dah kerja 10 tahun, saya dah kerja 15 tahun, saya dah kerja 25 tahun, tapi saya tak pernah datang sekolah. Saya tak pernah ambil SRP, saya tak pernah masuk PMR ataupun SPM. So dalam konteks apel Q ni memang kita tidak mengambil kira latar belakang akademik seseorang. Maksudnya kalau saya tidak pernah datang ke sekolah sekalipun, saya tidak pernah ambil sebarang peperiksaan sekalipun, tetapi saya telah mempunyai pengalaman yang sedemikian lama, maka saya layak untuk memasuki aliran ataupun pathway apel Q ini. So balik kepada soalan Cik Fizi tadi, yang pertamanya kelayakan itu yang perlu ditunjukkan ataupun dibuktikan oleh calon itu, mereka perlu menunjukkan bahawa bidang pekerjaan mereka itu adalah berkaitan di antara satu sama lain. Misalnya saya contoh, saya bekerja sudah 15 tahun, kalau ikut percaturan masa ia layak untuk dianugerahkan dengan ijazah. Okey, misalnya saya semenjak tahun pertama sehinggalah tahun ke-15 itu saya punya pekerjaannya hanya berkaitan dengan keusahawanan. Semuanya berkaitan dengan keusahawanan. Dan kemudian saya rasa saya tidak ada ijazah, saya hanya ada mungkin SPM, mungkin saja ada sijil saja ataupun diploma, tapi saya dah 15 tahun. Maka saya akan hantar dokumen-dokumen ini kepada universiti yang telah pun ada authority yang telah diberi mandat oleh pihak MQA untuk menjalankan apel Q untuk ijazah. Mereka akan buat mapping, percaturan, pemetaan terhadap pengalaman dia di sepanjang 15 tahun dalam bidang keusahawan dengan program yang sama ditawarkan oleh universiti. So program tu mesti ada dekat di universiti, kalau tidak maka tidak mampulah untuk kita anugerahkan. Okey, maknanya kalau dia 15 tahun dalam bidang keusahawan, tak boleh dia tiba nak tukar ambil law pula. Tak boleh. Tidak boleh, yes. Maknanya kursus-kursus yang akan ditawarkan itu adalah daripada universiti sendiri. Ya, masuk yes. Misalnya kita ambil satu contoh kan, saya Universiti X, betul, saya ada di ijazah keusahawanan dan kita ada calon ini dia memang bekerja selama 15 tahun dalam bidang tersebut. So pengalamannya tahun 1, tahun 2 sampai tahun 15 itu kita mappingkan, kita petakan dengan kursus-kursus yang ditawarkan di Universiti X itu dalam di ijazah. Dan kalau kita lihat pemetaan itu seolah-olah beginilah dalam bahasa kasarnya, kalau orang lain yang menggunakan kaedah konvensional, mereka perlu masuk ke universiti untuk belajar subjek 1 sampailah subjek yang ke 120 itu, atau kursus kredit awal, tapi dia ni sebenarnya sudah pun melalui perkara yang sama tetapi di luar. Jadi itu bezanya. Jadi kalau dalam bahasa kasarnya, instead of kita belajar benda tersebut di universiti, di campus, dia sudah belajar di tempat industri dan sebagainya. Itu sebenarnya. Dan satu juga persoalan daripada masyarakat semua, daripada umur berapa sebenarnya kita nak kira kita punya pengalaman kerja tu? Adakah pada umur 25 ke, 26 ke, ataupun mungkin ada umur daripada selepas SPM ke, bagaimana tu? So secara umumnya kita menggunakanlah 18 tahun ke atas. So even pengalaman mereka dalam melalui proses pengajian informal, formal 18 tahun di akad diploma ataupun matrik pun juga diambil kira sebagai pengalaman, sebab mereka ada buat latihan dan sebagainya. Okey, jadi antara universiti yang tawarkan ni adalah universiti awam saja ke ataupun universiti swasta pun yang terlibat juga dalam program ini? Kita sebenarnya buka permohonan kepada semua IPT kita, awam ataupun swasta, untuk mereka mendapatkan lisen ataupun authority daripada pihak MQA untuk melaksanakan apel A ataupun C ataupun Q ataupun S ataupun M. So sehingga kini kita dapat puluhan universiti yang telah pun diberikan authority oleh MQA untuk apel A dan juga apel C, dan kita masih lagi kekurangan dalam jumlah mereka yang melaksanakan apel Q. Kita ada lebih kurang 10 buah universiti yang telah pun bersedia untuk menawarkan apel Q, termasuk APTA dan juga APTS, dan jumlah ini juga memadai untuk calon-calon di Malaysia dan juga di luar negara. Sebenarnya apel ini kita telah buka kepada calon-calon luar negara untuk melanjutkan pengajian mereka melalui pengalaman kerja, dan saya rasa ini secara langsung tidak langsung dapat menyokong hasrat YBM kita untuk menjadikan Malaysia sebagai global
global hub untuk pendidikan tinggi negara. Baik Datuk, kalau kita lihatlah kepada pencapaian Malaysia sendiri dalam bidang pendidikan tinggi, sentiasa dirujuk oleh negara-negara serantau dan juga banyak pengiktirafan antarabangsa yang kita telah pun terima. Jadi adakah program-program yang seperti ini ataupun inisiatif-inisiatif seperti ini yang kita ni sebenarnya antara yang pioneer jugalah yang menganjurkan program-program ini ataupun yang mengambil inisiatif menganjurkan program ini dalam menggalakkan rakyat kita menyambung pengajian di peringkat yang tinggi? Seperti mana yang saya sebut di awal tadi dan juga seringkali saya sebut dalam ucapan-ucapan saya ataupun ceramah-ceramah saya di luar sana, bahawa pada hari ini Malaysia ataupun seluruh dunia, kalau kita hanya berpegang kepada kaedah konvensional untuk tujuan pendidikan tinggi, kita rasa, kita risau masa hadapan ia tidak relevan. Itu sebab kita perlu mencari alternatif lain, dan I think ayat-ayat YBM yang seringkali disebut yang diutarakan tentang flexibility, dan ini merupakan salah satu kaedah flexibility yang telah kita laksanakan, dan alhamdulillah berdasarkan perbincangan kita dengan negara-negara luar, sama ada di Eropah ataupun di ASEAN dan sebagainya, kita memang antara negara yang terkehadapan dalam konteks flexibility ini. Dan kita juga baru ada persidangan di meja bulat dengan 22 negara di Cardiff dan juga di Cambodia. Memang negara-negara tersebut memberi pengiktirafan kepada kita, tapi kita kena sedar kita tidak boleh kata comfortable dengan keadaan semasa. Kita perlu berusaha dan terus berusaha, dan kita tidak boleh berada di comfort zone, kerana kalau kita tidak bergerak pantas, negara lain akan mendahului kita. Dan untuk menyokong hasrat YBM untuk menjadikan negara kita sebagai global hub for pendidikan untuk pendidikan tinggi, saya rasa ini di antara kaedah-kaedah yang terbaik untuk kita tonjolkan, kita tawarkan kepada masyarakat dunia bahawa untuk melanjutkan pengajian ke peringkat tinggi sudah tidak perlu untuk kita bergantung 100% kepada kaedah konvensional, tapi juga kaedah-kaedah alternatif seperti apel. Ini merupakan salah satu peluang keemasan yang perlu digarap oleh masyarakat. Baik Datuk, kalau bagi pelajar-pelajar yang telah pun mengikuti program-program ataupun apel ini sendiri, bagaimana sebenarnya mereka ni ataupun demand mereka di industri? Adakah ia menambah lagi nilai resume mereka ataupun bagaimana sebenarnya? How rakyat boleh mendapat manfaat daripada program ini? Kalau kita lihat ekspektasi majikan pada hari ini, kalau kita lihat 30-40 tahun yang lepas, memang majikan meletakkan satu peratusan yang tinggi kepada kelayakan akademik. Maksudnya kalau saya mampu menunjukkan grade A saya dengan banyak, maka keberangkalian kepada majikan untuk mengambil saya tinggi. Itu kira-kira 30-40 tahun yang lepas. Tapi kalau kita lihat pada hari ini, majikan lebih mengutamakan kemahiran, kemampuan buat kerja dan sebagainya tanpa menidakkan kepentingan akademik. Maksudnya pada hari ini pelajar-pelajar perlu menunjukkan kemampuan mereka dalam akademik dan dalam masa yang sama kemahiran mereka melaksanakan tugas. Dalam konteks inilah calon-calon apel ini mempunyai advantage, kelebihan, kerana mereka sudah pun berada di alam pekerjaan, cuma mereka dimappingkan, dipetakan dengan kemahiran ataupun ilmu ataupun knowledge ataupun skill yang ditawarkan di pihak universiti supaya kita boleh anugerahkan perkara yang sama. Dan kalau Cik Hafizi masih ingat, kita di kementerian baru melaksanakan MOU dengan Kementerian Pertahanan nanti tahun lepas, di mana kita memberi pengiktirafan kepada warga kita yang bekerja di MINDEF untuk kita petakan dengan kemahiran mereka dengan ijazah-ijazah ataupun sertifikat akademik di universiti yang kita panggil dalam konteks WBL 2.0. Work-based learning. Yes, saya. Itu yang dilancarkan, maknanya antara kerjasama yang telah pun dijalankan not only bersama dengan IPT di luar negara dan sebagainya, tapi juga antara kementerian-kementerian pun juga. Betul. Kita menggalakkan mereka ni untuk menyambung pengajian dan juga kita memberikan penganugerahan sijil kepada mereka atau mereka boleh gunakan apabila di luar nanti. Satu lagi Cik Hafiz, sebelum saya lupa, di peringkat Kementerian JPA, I think KPPA sekarang ni diletakkan di bawah Intan, mereka telah pun menyediakan sedikit bantuan keuangan untuk apel Q. Pihak kementerian di bawah silaan Intan telah memberikan bersedia untuk memberikan bantuan keuangan sekitar lebih kurang 15,000 kepada calon-calon untuk tujuan penganugerahan sijil akademik melalui apel Q. Dan saya rasa ini merupakan satu peluang keemasan kepada masyarakat Malaysia untuk
memperoleh ijazah mereka ataupun master mereka ataupun doctorate mereka, dan dalam masa sama mereka mendapat bantuan keuangan sekitar lebih kurang 15,000. Dan Datuk, banyak sebenarnya inisiatif yang dibuat oleh kerajaan terutamanya melalui KPT ini untuk menggalakkan orang ramai menyambung pengajian di peringkat tinggi dan sebagainya. Tadi ada kita daripada JPA 15,000, kita daripada KPT pun kita ada sediakan program apel dengan beberapa kategori-kategori ini, dan pada akhirnya kita nak orang ramai ataupun masyarakat kita ni mempunyai ilmu yang tinggi. Maknanya mereka ni tidak membazir masa. Mungkin yang sebelum ni ada yang tidak menyambung pengajian dan sebagainya, tapi kali ini kita nak menggalakkan mereka menyambung pengajian peringkat tertinggi supaya adalah nilai lebih kepada mereka dan memudahkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan di industri itu nanti. Dan Datuk, kata-kata akhir pada Datuk sendirilah, macam mana sebenarnya orang ramai nak apply dan macam mana mereka sebenarnya boleh dapatkan informasi mengenai apel ni sendiri, Datuk? Paling mudah pergi saja kepada laman web ataupun sesawang MQA dan kita ada ikon yang menyatakan bahawa apel Q. Klik saja di situ, anda akan dapat maklumat lengkap program-program yang telah sedia ditawarkan dan juga nama universiti yang akan menawarkan program tersebut. Dan kalau anda still menghadapi masalah, jangan segan dan jangan silu untuk hantar email kepada kami dan kami akan menjawab email anda dalam kadar yang sangat segera. Okey, jadi kepada anda semua yang mendengar kami di podcast, yang menonton kami di podcast KPT, jangan lepaskan peluang. Sekiranya nak tahu lebih lanjut mengenai program-program apel dengan beberapa kategori yang telah disebutkan oleh Datuk Shatar sebentar tadi, silalah untuk melayari laman sesawang MQA dan juga KPT pun sebenarnya kita ada juga menyalurkan informasi mengenai apel ini sendiri, dan bagi kita nak pastikanlah anda equipped by knowledge untuk kita memastikan dari segi tahap kebolehpasaran anda tu lebih tinggi lah di industri itu sendiri. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada yang bahagia Datuk Prof. Dr. Muhammad Shatar Sabran, Ketua Pegawai Eksekutif MQA, atas perincian sebentar tadi. Dan sebenarnya nanti kita nak bawa Datuk sekali lagi lah macam-macam isu yang ataupun macam-macam inisiatif sebenarnya yang boleh kita kongsikan kepada orang ramai, untuk rakyat sebenarnya, untuk anda semua yang mendengar di podcast KPT. Dan kita akan berehat dulu seketika. Selepas ini kita akan bawakan satu perkongsian ilmu daripada para akademia kita untuk anda dapat something yang baru untuk anda sendiri. Jadi kita akan berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini. Baik, selaras dengan usaha Kementerian Pendidikan Tinggi untuk menggalakkan para akademia tampil ke hadapan, memberikan penjelasan, memberikan perkongsian kepakaran mereka kepada masyarakat. Jadi kami di peringkat KPT ini sebenarnya kita nak bawakan para akademia kita untuk berkongsikan mengenai kepakaran mereka dan juga bidang-bidang yang mereka terajui itulah. Jadi apa kata untuk segmen kita pada kali ini, iaitu segmen perkongsian akademia kita akan bersama dengan seorang pensyarah kanan perubatan dan pakar forensik Fakulti Perubatan dan Kesihatan Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM, Dr. Nadia Wati Dato' Abdul Razak, untuk membincangkan mengenai satu topik yang menarik sekali saya tengok, iaitu topiknya adalah berkenaan dengan pakar patologi forensik UPNM bantu mayat berbicara. Bila saya sebut je mayat berbicara ni, saya pun dah seram sebenarnya dalam keadaan gelap ni, doktor. Jadi pertama sekali doktor, terima kasih kerana bersama dengan kami di podcast KPT ini untuk kita bincangkan satu isu ataupun satu perkongsian yang saya kira amat menarik sekali, yang pastinya orang ramai di luar sana nak dengar, nak tahu. Bukan saja mayat berbicara, tapi kita sebenarnya nak membicarakan mengenai bagaimana kita nak bagi mayat itu berbicara sebenarnya. Mungkin doktor ada kata-kata haluan ataupun beri pengenalan dulu mengenai topik yang kita akan bincangkan kali ini dan juga apa yang kita nak kongsikan kepada masyarakat semua. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam UPNM 30. Pertama kali terima kasih kepada saudara Hafizi dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi, juga universiti saya sendiri iaitu Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, kerana memberi peluang kepada saya untuk bersama dalam sesi podcast KPT ini. Dan saya difahamkan ini adalah satu sesi yang julung-julung kalinya, dan saya amat berbangga kerana saya dipilih menjadi seorang panel untuk sesi perkongsian pakar. Okey, seperti yang tadi saudara Encik Hafizi maklumkan, bila berbicara pasal forensik,
naik seram sejuk semua orang okey. Tapi sebenarnya bidang forensik ini adalah sangat luas. Okey. Saya sebagai seorang pakar perubatan forensik, dahulunya saya adalah seorang pegawai perubatan biasa. Di mana bila kita berbicara berkaitan dengan pegawai perubatan, kita bekerjanya di hospital. Kita terlibat dengan pesakit. Yang mana pesakit itu boleh memberitahu apa kesakitan yang dia dialami. Ini berbeza dengan bidang forensik, di mana pesakit saya tidak mampu untuk berkata-kata. Okey, tetapi bagaimanakah mayat ini berbicara adalah dalam bahasa yang berbeza. Okey, bagaimana saya membantu mayat ini berbicara? Okey, bila kita kata berkaitan dengan forensik, saya perlu melakukan pemeriksaan bedah siasat ke atas mayat. Okey, pemeriksaan bedah siasat ke atas mayat ini merangkumi pemeriksaan luaran, di mana mayat akan memberitahu kita apakah kesan kecederaan, okey, apakah bukti-bukti fizikal yang kita boleh ambil daripada mayat untuk membantu penyiasatan, dan kemudian saya akan teruskan proses bedah siasat dengan pemeriksaan dalaman, di mana saya akan memeriksa organ-organ dalaman si mati, dan dengan ini dapat merungkaikan punca kematian mayat itu. So bahasa yang berbeza tapi mempunyai satu makna dan juga satu tujuan, iaitu untuk merungkaikan sebab kematian dan menegakkan keadilan. Jadi kalau siapa yang ambil literally tajuk kita tu, sebenarnya kita nak tahu dari segi bagaimana kita nak menyiasat lah. Dari segi mungkin kalau mayat tu kita nak tahulah apa punca-punca kematian dan sebagainya. Jadi doktor, bagaimana prosedur-prosedur yang dijalankan dan apa peranan yang dimainkan oleh doktor sendiri sebagai mungkin pakar daripada forensik ini untuk menjalankan postmortem ataupun untuk menjalankan bedah siasat ke atas mayat ini? Apa yang ingin diketahui dan juga bagaimana mungkin prosedur yang mungkin boleh dikongsikan dengan kita semua? Okey, terima kasih saudara Hafizi. Okey, segmen ni santai-santai dan saya ingin membawa pendengar ataupun penonton menyelami kepakaran saya ini, iaitu bidang forensik. Okey, tugas ataupun arahan bedah siasat akan dikeluarkan oleh pihak polis. Okey, kalau kita lihat di dalam cerita-cerita kalau ada filem macam mungkin Cik Hafizi sendiri pun biasa dengan dengar drama CSI, kita boleh lihat bagaimana apabila berlaku kematian itu siapakah yang akan terlibat. Yang pertamanya adalah pihak polis, yang keduanya adalah pihak forensik, dan ketiganya adalah pihak keadilan, iaitu mahkamah. Okey, saya memainkan peranan yang kedua ini. Okey, apabila saya menerima arahan bedah siasat daripada pihak polis, saya akan mulakan dengan mengambil sejarah ataupun perihal kematian daripada waris dahulu. Okey, kita nak tahu bagaimanakah si mati ini menemui ajalnya. Okey, adakah kes ini adalah kes yang kematian mengejut sahaja ataupun kes ini melibatkan jenayah? Kerana kalau ianya melibatkan jenayah, bermakna pemeriksaan bedah siasat saya akan lebih terperinci, dan juga saya perlu berhati-hati dalam memberi kenyataan kerana kes ini akan dibicarakan di mahkamah. Okey, kemudian saya akan selepas mendapat sejarah dan perihal daripada waris, okey, kita akan teruskan bedah siasat. Dan semasa bedah siasat, apa yang bukti-bukti fizikal yang saya boleh peroleh daripada jasad, okey, saya boleh ambil bukti fizikal seperti mungkin saya ambil darah untuk pemeriksaan racun, okey, keracunan yang boleh menyebabkan kematian, pemeriksaan kuman yang boleh menyebabkan kematian, okey, mungkin kematian ini disebabkan oleh penyakit, okey, saya boleh ambil sampel tisu, okey, untuk menentukan sama ada mungkin ada masalah genetik ataupun masalah keturunan, di mana bila adanya masalah keturunan ni
seterusnya saya perlulah menasihatkan keluarga untuk menjalankan saringan penyakit keturunan supaya mengelakkan kematian yang sama berulang kepada ahli keluarga yang lain. Kemudian saya ingin tambah, selain daripada saya dapatkan sebab kematian, saya juga membantu pihak mahkamah dan juga pihak polis untuk menentukan cara kematian adalah cara kematian secara semula jadi ataupun melibatkan jenayah. Dan antara keperluan untuk kita mengadakan postmortem ni, apa mungkin sebab-sebab kematian yang mungkin kita perlukan postmortem ini? Terutamanya banyak yang lemas pun kadang-kadang buat postmortem juga. Kematian mengejut ketika tidur pun buat postmortem juga. Dan apa keperluan untuk kita buat postmortem terhadap sesuatu kes ini sebenarnya? Kes-kes keperluan kes ini memang telah termaktub di dalam akta undang-undang Malaysia lah, iaitu kita panggil Criminal Procedure Code, di mana memang ada section 329 di dalam undang-undang Malaysia yang menyelaraikan apakah kes-kes yang perlu dibuat postmortem, dan salah satunya adalah kes kematian mengejut tersebut. Dan doktor, kalau berdasarkan pengalaman doktor lah, mungkin doktor nak berkongsi dengan kita semua antara mungkin kalau mayat tu tidak semestinya semua mayat yang doktor buat forensik ni adalah sempurna. Ada yang mungkin tidak sempurna disebabkan oleh kemalangan, dan juga mungkin ada isu-isu jenayah dan sebagainya. Mungkin doktor nak kongsikan dengan kita pengalaman-pengalaman doktor membuat sesi postmortem itu dengan mayat ini, dan apa antara kejayaan dalam kita membuktikan kesan dia ataupun punca kepada kematian itu sendiri. Okey, baiklah. Apabila saya masuk ke dalam Dewan Bedah Siasat, saya mendukung moto UPNM, iaitu kewajipan, maruah dan integriti. Saya perlu berada di pihak yang neutral, untuk menentukan sebab kematian dan juga cara kematiannya. Bagaimana saya hendak sampai ke konklusi saya iaitu sebab kematian, ia perlulah memerlukan penelitian, pengetahuan, analisis, integriti yang tinggi. Dan ciri-ciri ini lah yang amat diperlukan dalam menyelesaikan satu masalah lah. Untuk soalan kedua saudara Hafizi tadi, berkaitan dengan pengalaman. Saya di dalam bidang forensik ni dah 15 tahun dah, daripada habis sekolah perubatan. Pengalaman banyak, ada juga pengalaman yang menyayat hati lah. Sebagai seorang wanita dan juga sebagai seorang ibu, tentunya pengalaman yang menyayat hati saya adalah menyelesaikan kes jenayah yang berkaitan dengan penderaan kanak-kanak ataupun penderaan wanita itu sendiri. Dan mungkin yalah, kalau dari segi postmortem, mungkin macam saya cakap tadi lah, dari segi jasad-jasadnya tu ataupun mayat itu sendiri dalam keadaan yang tidak sempurna tu, bagaimana dari segi proses untuk kita membuat bedah siasat tu? Adakah ia sedikit sebanyak memberikan cabaran, dan juga bagaimana dari segi dapatan-dapatan yang mungkin kita boleh expect daripada kondisi mayat itu sendiri? Sudah tentu untuk mayat yang tidak sempurna, sudah tentu terdapatnya cabaran dalam menyelesaikan masalah itu. Cabaran yang pertama adalah untuk menentukan identiti mayat yang tidak sempurna ini, dan bagaimanakah identiti ini boleh ditentukan. Secara saintifiknya, kami di forensik, kami akan mengambil bukti DNA daripada jasad, dan bukti DNA ini tidak berdiri sendiri, kerana bukti DNA ini diperlukan untuk dipadankan dengan waris. Jadi sekiranya ada waris yang tampil, yang kita akan ambil juga bukti DNA untuk dipadankan. Kemudian untuk mayat yang tidak sempurna ini, contohnya seperti kes boleh saya ikut di sini, kes MH17, ke naas kapal terbang, dia menyebabkan mayat tidak sempurna, dan kadang-kadang kita berdepan dengan mayat yang tinggal cebisan tulang, ataupun cebisan tisu. Ini menyukarkan proses untuk menentukan identiti si mati. Kenapa identiti ini sangat penting? Kerana selepas proses identiti,
ini kita akan serahkan kepada waris dan pengendalian jenazah bergantung kepada agama masing-masing. Okay, sebagai kita orang Islam, pengendalian jenazah kita berbeza dengan pengendalian jenazah agama lain. Jadi saya kena pastikan yang proses DNA ini dianalisis dengan teliti, dan DNA ini dianalisis, bukan saya yang analisis, saya akan ambil dan hantar ke Jabatan Kimia Malaysia, mereka akan lakukan analisis tersebut. So jadi sebagai forensik ni kita tidak bergerak solo, tapi kita bukanlah seorang hero sahaja, kita bergerak bersama-sama dengan agensi lain, agensi polis, agensi Jabatan Kimia dan juga agensi kehakiman. Macam doktor ada tak pengalaman, ibaratnya saya kata ibarat macam plot twist lah, dimaklumkan kematian ini adalah disebabkan oleh mati mengejut, walhal bila kita buat forensik ni rupanya ada unsur-unsur jenayah tu sendiri. Mungkin doktor nak kongsikan pengalaman. Okey, sudah pasti. Saya sendiri mempunyai beberapa pengalaman di mana pada mulanya polis mengklasifikasikan kematian tersebut sebagai kematian mengejut, tapi melalui bedah siasat rupanya ia adalah kematian yang disebabkan oleh jenayah. Okey, apabila begitu kita akan maklumkan kepada polis, dan polis akan melakukan penyiasatan yang lebih menyeluruh, dan saya akan meneruskan dengan bedah siasat saya dan merekodkan segala bukti-bukti kecederaan yang menyebabkan kematian dan menyokong cara kematian, iaitu cara kematian tidak semula jadi yang disebabkan oleh jenayah. Itulah bagaimana forensik ini atau doktor forensik ini bekerja. Kalau di Malaysia ni ramai ke doktor? Pakar-pakar forensik kita yang membuat sesi bedah siasat dan sebagainya. Okey, baik. Untuk makluman semua, okey, bidang forensik ini sangat kritikal di Malaysia. Maksud kritikal tu bagaimana doktor? Kerana bilangan pakar forensik di seluruh Malaysia tidak melebihi, saya kira mungkin tidak melebihi 60 orang. Satu Malaysia? Satu Malaysia, 60 orang. Dan hanya 31 sahaja pakar wanita forensik. Cuba bayangkan. Wanita ni bekerja dalam satu bidang yang didominasi oleh lelaki, tapi itu tidak menjadi penghalang kepada kami untuk sama-sama berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan golongan lelaki. Okey, jadi macam mana sebenarnya kita nak menggalakkan, kita yang menonton ni adalah ramai pelajar-pelajar kita semua. Bagaimana kita nak menggalakkan terutamanya mereka yang selepas SPM, selepas STPM dan sebagainya ni untuk mengambil bidang-bidang yang kita katakan sebagai kritikal jugalah. Okey, saya menyahutlah saranan daripada pihak Kementerian Pendidikan Tinggi yang kita untuk memperkasakan bidang STEM di kalangan pelajar, tidak kira pelajar sekolah rendah, tidak kira pelajar sekolah menengah maupun pelajar di peringkat tinggi iaitu universiti. Okey, galakannya kepada para pelajar dan nasihat saya kepada para pelajar di luar sana yang ingin menceburi dan untuk menyambung kepakaran dalam bidang forensik perubatan ini. Forensik terdapat pelbagai bidang. Salah satunya adalah cabang saya, iaitu perubatan forensik. Di cabang saya ini, anda perlulah melanjutkan pelajaran dan mendapat ijazah perubatan dahulu dan menjadi doktor, kemudian lanjutkan pengajian dalam kepakaran patologi forensik. Dan apa yang sangat penting adalah anda perlu ada subjek sains. Okay? Di UPNM sendiri, kami menawarkan ijazah sarjana muda perubatan, dan subjek forensik. Perubatan forensik ini adalah salah satu subjek wajib yang diajar kepada pelajar perubatan, dan dari sinilah kita beri pendedahan kepada pelajar perubatan tentang dunia forensik. Selain daripada itu, tugas saya sebagai seorang pensyarah perubatan, kita perlu juga turun ke padang bersama dengan komuniti. Saya pernah pergi ke
turun padang untuk berkongsi bersama sekolah menengah tentang bidang-bidang forensik ini, dan pastinya pelajar-pelajar tu memang sangat teruja dengan bidang forensik kerana bidang ni satu bidang yang berbeza dan dia bersifat penyiasatan seolah-olah seperti detektif. Okey, menarik sekali ya sebenarnya bidang forensik ini yang mungkin kebanyakannya pelajar-pelajar kita ni selepas saja SPM, selepas saja asasi dan sebagainya, banyak yang melanjutkan pengajian dalam bidang TVET ataupun dalam bidang STEM ni. Sebenarnya kita pun nak galakkan jugalah untuk pelajar-pelajar ni sambung kerana menjanjikan kerjaya yang sangat baik sekali lah, terutamanya kalau kita nak bercakap mengenai gajinya, komponen premium, betul tak? Dan juga yang paling penting sekali adalah kita nak membantu masyarakat, sebab bidang kesihatan ni adalah more kepada jiwa kita, nak membantu masyarakat, nak membangunkan negara kita melalui kesihatan itu sendiri. Pastikan rakyat kita sihat dan dapat kita sama-sama membina negara. Jadi mungkin kata-kata akhir daripada doktor sendirilah, melihat kepada kita punya perbincangan pada hari ini, apa yang boleh kita pelajari sebenarnya daripada bidang forensik, dan bagaimana sebenarnya bidang forensik ini untuk kita menggalakkan lebih ramai lagi pelajar-pelajar untuk masuk ke dalam bidang forensik ini dan juga dapat menambah berbakti kepada negara, terutama dari segi penyiasatan jenayah dan sebagainya. Okey, terima kasih saudara Hafizi. Saya rasa untuk menutup dan juga memberi saranan kepada pelajar di luar sana untuk menceburi bidang saya ni, tentunya kita perlukan satu seperti falsafah UPNM sendirilah. Pendekatan kita adalah secara holistik. Okey, pelajar di bidang sains. Okey, dan juga yang paling utama adalah integriti diri pelajar itu sendirilah. Dia perlulah tahu yang bidang forensik ini bidang yang penyiasatan dan integriti satu kes itu adalah sangat tinggi. Kerana kita memegang satu rahsia daripada kematian itu, dan kita bantu pihak hakim untuk menegakkan keadilan kepada si mati. Okey, baik, terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Nadiawati Datuk Abdul Razak, pensyarah kanan perubatan dan pakar forensik Fakulti Perubatan dan Kesihatan Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, yang berkongsi dengan kita mengenai bidang forensik ini sendiri, dan juga bagaimana dan telah pun reveal lah macam mana sebenarnya kita nak membuatkan mayat ni sebenarnya berbicara. Mayat tu dah ni tak koma. Jangan kita take it literally, maknanya tu kan. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Nadiawati atas perkongsian kita dalam segmen perkongsian akademia kita ini. Jadi selepas ini ada satu lagi perkongsian yang kita nak bawakan dalam podcast KPT. Jadi kita akan berehat dulu seketika. Kita kembali selepas ini. Baik, masih lagi bersama saya Hafizi Rosli dalam podcast KPT, dan kita telah pun beralih ke segmen kita yang terakhir, iaitu adalah kisah-kisah kejayaan di peringkat KPT, di peringkat IPT. Jadi kita nak highlightkan apa kejayaan-kejayaan dan juga pengiktirafan yang telah pun kita terima. Jadi pada kali ini kita nak memberikan penekanan mengenai satu kejayaan yang telah pun dicipta ataupun diraih oleh School of Business and Economics UPM, iaitu telah pun mendapat pengiktirafan Triple Crown. Yang saya kira ini satu pengiktirafan yang amat baik sekali apabila UPM ataupun SB UPM ini telah pun dipilih ataupun salah satu daripada 100 institusi SBE, School of Business and Economics di dunia yang telah pun mendapat pengiktirafan Triple Crown ini sendiri. Jadi untuk bercakap lebih lanjut mengenai kejayaan yang diraih oleh SBE UPM ini, saya bersama dengan Profesor Dr. Bani Arifin Amin Nordin, Dekan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi SBE Universiti Putra Malaysia UPM, bersama dengan kita pada hari ini. Assalamualaikum Prof. Terima kasih bersama dengan podcast KPT. Terima kasih kerana sudi menjemput saya. Okey, baik Prof. Saya tengok pun satu kejayaan luar biasa sebenarnya. Kita tergolong dalam 100 universiti daripada 13,000. Daripada 13,000 universiti yang ada dalam satu dunia ini yang mendapat pengiktirafan Triple Crown ini. Mungkin Prof dapat ceritakan sedikit lah mengenai kejayaan ataupun pengiktirafan yang diberikan kepada SBE UPM ini, Prof. Boleh. Terima kasih. Pengiktirafan Triple Crown ni datangnya dari pengiktirafan dari 3 agensi yang berlainan.
Yang pertama AMBA, yang mana AMBA AMBA, yang mana ianya base di United Kingdom. Seterusnya AACSB, yang mana base-nya di Amerika Syarikat. Dan akhir sekali EQUIS, yang mana base-nya di Europe, di Brussels sebenarnya. So untuk mendapatkan pengiktirafan ni, kami terpaksa melalui proses audit, proses audit yang amat ketat berdasarkan standard antarabangsa yang mengaudit kami dari banyak angle, antaranya dari segi program yang ditawarkan, dari segi kajian atau research yang kami jalankan, dari segi industry engagement yang kita jalankan, dan juga community engagement juga. Itu pun mereka tetap terap. Jadi setelah kami diaudit dan kami mencapai tahap atau piawai itu, barulah mereka memberi pengiktirafan ini. So sangat agak ketat lah. Sangat ketat lah sebenarnya. Dan betul. Alhamdulillah kita mendapat pengiktirafan tu. Alhamdulillah. Satu kejayaan luar biasa jugalah daripada IPT di negara kita ni, Prof. Betul. Baik Dr. Kalau kita nak lihat jugalah kepada proses yang dilalui oleh pihak fakulti untuk mencapai pengiktirafan ini, dan berapa lama sebenarnya masa yang diambil untuk kita memastikan kita dapat pengiktirafan ini. Bila sebenarnya kita dapat pengiktirafan ini sebenarnya, Prof? Sebenarnya proses mendapatkan ketiga-tiga pengiktirafan ni mengambil masa hampir sedekad lamanya. Ianya bermula pada tahun 2012, yang mana kita telah mendapat pengiktirafan yang pertama, iaitu AACSB pada 2012. Pada waktu itu kita adalah institusi yang pertama mendapat AACSB di Malaysia. Selepas itu kita mendapat satu pengiktirafan kedua, iaitu EQUIS pada tahun 2022. Kita pun juga yang pertama mendapat pengiktirafan EQUIS pada masa itu, dan baru-baru ni kita mendapat pengiktirafan AMBA pada 2022. So dah itu melengkapkan proses ni untuk triple accreditation lah. So dalam business school ni, kalau kita dah dapat tiga-tiga ni, maksudnya dah lengkap proses. Maknanya perlu melalui tiga tadi tu. Tiga. Dan akhirnya baru kita dapat. That's why dia panggil triple crown. That's why dia panggil triple crown. Baik. Dan Prof, kalau kita nak bercakap mengenai pengiktirafan ataupun status triple crown ni, apa signifikannya kepada masyarakat kita yang pertama, dan juga kepada universiti, kepada akademia kita, kepada pelajar kita? Apa kelebihan-kelebihan yang kita dapat daripada kita mendapat pengiktirafan triple crown ini sendiri? Pastinya kepada pelajar, kepada graduan-graduan yang berjaya graduat daripada SPE nanti, ijazah mereka bukan saja mendapat pengiktirafan di perangkat Malaysia, tapi dengan triple crown ni ijazah mereka diiktiraf di seluruh dunia. Jadi it open up, dia buka pintu atau peluang untuk mereka bekerja bukan saja di Malaysia, tapi juga di merata tempat di satu dunia. Dan kita dah lihat hasil dari pengiktirafan yang pertama dan yang kedua tu, ramai daripada graduan-graduan kita mendapat pekerjaan bukan saja di Malaysia, tetapi di merata tempat, di Dubai, di United Kingdom, di Singapura khasnya. Dan jadi itu yang I think menjadi satu yang istimewa kepada pelajar-pelajar lah. Dari segi pensyarah pula, of course dengan ada pengiktirafan ini, mudah untuk kita bekerjasama dengan institusi-institusi bertaraf dunia. Sebagai contoh baru-baru ni saya baru pulang dari China, dan saya pulang dari China kerana saya telah dijemput oleh Universiti Tsinghua di China. Tsinghua ni adalah universiti nombor 1 di China dan nombor 17 di dunia. Dia sama level dengan Beijing, Peking, Shanghai, Shanghai. Mengapa kami dijemput? Kerana mereka ingin menjalankan kolaborasi ataupun kerjasama dengan kita. Itu saya rasa itu peluang-peluang lah, peluang yang diterima. Dan sebelum tu pun kami dah dapat lamaran daripada Universiti Emilion, France, untuk menjalankan kerjasama dari segi double degree, joint degree, dan macam-macam lagi lah. So ia membuka peluang. Ia membuka peluang dan ia membuka visibility lah untuk yang mana dunia dapat melihat ada satu institusi di Malaysia yang ada kualitinya tinggi. So ia membuka peluang.
Jadi dia buka peluang kepada semua pensyarah-pensyarah kita, pelajar-pelajar kita, dan at least juga boleh meningkatkan dari segi kebolehpasaran mereka sendiri. Pasti. Okey, InsyaAllah. Dan juga Prof, kalau kita lihatlah, ini satu pengiktirafan yang saya kira luar biasa lah yang diterima oleh SBE UPM ini sendiri. Bagaimana sebenarnya dengan adanya pengiktirafan ini, sebenarnya ia sedikit sebanyak dapat memperlihatkan ataupun meningkatkan lagi keterlihatan KPT di Malaysia ini, dan juga bagaimana sebenarnya ia juga dapat memperlihatkan lagi sumbangan KPT kepada masyarakat, terutamanya dalam kita memberikan ilmu dan juga kita memainkan peranan dalam kita menyelesaikan masalah-masalah di peringkat komuniti sendiri. Pertamanya saya nak ucapkan KPT lah. Terima kasih kepada KPT kerana telah fully support usaha kami selama 10 tahun untuk menjayakan projek ini. Tanpa support atau sokongan yang diberikan daripada KPT untuk kita menjayakan projek ini, pasti takkan berjaya lah. Okay, of course, ianya bila kita ada pengiktirafan ini dan ianya bertaraf dunia, ia memberi peluang kepada pelajar-pelajar Malaysia khasnya yang sebelum ni merasakan mereka harus keluar negara untuk menyambung pelajaran sekiranya mereka ingin mendapat quality education, contoh. Tapi sekarang dengan adanya Triple Crown ni, ini menunjukkan quality of education di Malaysia sendiri, yang mana belakangnya, orang belakang ni lah KPT, sudah di level lagi satu, di level dunia. Jadi pelajar-pelajar ni bolehlah ada peluang, maksudnya tak perlulah lagi keluar negara atau belanja banyak untuk menghabiskan wang untuk keluar negara, kerana dah ada benda pengiktirafan ini di Malaysia sendiri. Dan adakah ia juga membuka mata kepada dunia untuk melihat kemampuan IPT kita sendiri, dan at least juga boleh kita menarik lebih ramai lagi pelajar-pelajar antarabangsa untuk datang menyambung pengajian mereka di SBE UPM. Saya yakin dengan pengiktirafan ini ia akan mendorong lebih ramai lagi pelajar-pelajar antarabangsa untuk datang ke Malaysia dan menyambung pelajaran mereka khasnya di SBE UPM lah. Saya yakin. Okey. Dan adakah ia juga dengan pengiktirafan ini juga sedikit sebanyak memberikan sumbangan untuk kita meletakkan Malaysia ni sebagai hub pendidikan tinggi serantau ataupun antarabangsa? Pasti. Itu pasti, kerana kita dah menunjukkan yang kita ada kualiti. Pengiktirafan ni sebenarnya menunjukkan kita punya education system is berkualiti. Dan pasti akan menunjukkan sebagai hub center. Baik Prof, dan juga mungkin saya nak tanyakanlah dari segi pelan jangka panjang SBE UPM ini sendiri, apabila telah pun mendapat pengiktirafan Triple Crown ini, dan adakah pastinya kita nak memastikan dari segi prestasi yang terus ditingkatkan lagi. Jadi apa pelan jangka panjang untuk kita mengekalkan pengiktirafan Triple Crown ni, ataupun sekadar one off saja, ataupun macam mana kita nak kekalkan dari segi kualiti pendidikan tinggi itu sendiri? Untuk makluman Hafizi dan luar sana, audit ini dijalankan setiap 3 ke 5 tahun. Okey. Jadi ianya berterusan untuk mengekalkan status. Jadi sebagai contoh, the next audit process untuk ketiga-tiga ni ialah pada tahun 2028. Jadi kami tak boleh duduk diam lah. Bila dah dapat pengiktirafan ni, kita terpaksa terus bekerja, terus berusaha untuk memastikan kualiti ni kekal dengan kita. Pelan jangka panjangnya, dengan ada pengiktirafan ini, kita akan cuba menarik lebih ramai pelajar, yang kami yakin kita akan dapat menarik lebih ramai pelajar antarabangsa ke Malaysia, dan seterusnya kita nak mengeratkan lagi, atau kita nak lebih berusaha untuk menjalinkan kolaborasi dengan universiti ternama, contohnya Cambridge, Oxford, dan banyak lagi lah, yang mana universiti-universiti ternama ni, untuk mereka bekerjasama dengan universiti ketempatan ni, syaratnya kita mesti ada that level, ada that quality. Dan dengan adanya quality pengiktirafan ni, saya yakin mereka pun akan welcome us lah untuk berkolaborasi. Sebagai contoh yang tadi Tsinghua kan, universiti ternama di China pun sudah yakin dengan keupayaan kita dengan Triple Crown ni, dan mereka pun menjemput kami ke sana untuk mengadakan perbincangan.
Selain daripada kerjasama bersama dengan universiti-universiti ternama di seluruh dunia, bagaimana juga kerjasama antara SBE UPM bersama dengan industri-industri? Okey, itu satu lagi yang dititik beratkan oleh ketiga-tiga industri, yang mana engagement dengan industri itu mestilah dengan industri yang berkualiti. Contohnya dengan pengiktirafan ni, ataupun sebelum pengiktirafan ni, kita pun telah berkolaborasi dengan AWS, Amazon Web Service, dan mereka pun telah membina lab mereka di lab digital mereka di SBE. Ini adalah satu kolaborasi yang bagi distri body ni menganggap satu yang signifikan. Kita juga bekerjasama dengan RHB Bank. Mereka pun telah mengadakan lab mereka sendiri di makmal saham mereka, dengan kerjasama AAA, Haji Asir Academy, mengadakan. Ini salah satu kerjasama yang dianggap signifikan. So bila kata kerjasama dengan industri ni, akreditasi body nak pastikan yang kerjasama tu ya dengan body-body yang reputable lah tentunya. Okey, dan pastinya dia meletakkan SBE UPM kepada satu level yang lebih tinggi lah apabila dah ada Triple Crown ni semua. Dan mungkin harapan dan juga kata akhir daripada Prof sendiri untuk kita menggalakkan pelajar-pelajar kita ataupun bakal-bakal pelajar kita memilih SBE UPM ni sebagai tempat untuk mereka menyambung pengajian mereka dan memberikan keyakinan bahawasanya IPT di Malaysia ni sangat berkualiti dan diiktiraf oleh antarabangsa sebenarnya. Yes. Sebenarnya we have the substance. Saya selalu cakap kepada rakan-rakan, dekan-dekan saya business school lain di Malaysia yang kita kata kita ada sebenarnya kualiti. Cuma kita kena pastikan yang kualiti kita ada tu kita wawarkan kepada masyarakat di luar sana. Tunjukkan kepada mereka yang sebenarnya kita ni berkualiti, dan terbukti sudah ya. Yang SBE telah membuktikan yang kita ni berkualiti hingga kan kita mendapat triple accreditation. Dan pelajar-pelajar Malaysia di tempatan yang ingin datang dan sambung belajar di SBE UPM dengan pengiktirafan ini, we have opened the world for you. I mean the world is unlimited. Betul. Baik. Terima kasih saya ucapkan, dan juga sekali tahniahlah kami daripada KPT kepada Profesor Dr. Bani Arifin Aminuddin, Dekan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi SBE Universiti Putra Malaysia UPM, telah mengharumkan nama SBE UPM, telah mengharumkan nama UPM dan juga telah mengharumkan nama KPT serta Malaysia atas pengiktirafan yang diberikan, dan ia sedikit sebanyak menambahkan keyakinan kepada orang ramai untuk datang menyambung pengajian di sini dan juga memperlihatkan bahawasanya kualiti pendidikan tinggi di negara kita sangat pada tahap yang tinggi sebenarnya. Terima kasih kepada Prof. Dr. Bani Arifin Aminuddin, dan itu sahaja perkongsian kita dalam podcast kita pada siri kali ini. Jadi kepada anda semua, terus ikuti laman media sosial KPT di semua platform media sosial yang kita ada untuk tahu lebih lanjut mengenai kisah-kisah kejayaan kita dan juga perkongsian para akademia kita, yang pastinya anda dapat something lah, dapat ilmu sebenarnya daripada podcast yang kita bawakan di podcast KPT ini. Sekian dulu daripada saya, Hafizi Rosli. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi. Ikuti media sosial Kementerian Pendidikan Tinggi untuk informasi lanjut.